pencarian jodoh ini cocok atau tidak, sesuai atau tidak, mereka sangat bergantung pada zodiak ataupun horoskop. Jadi apa yang saya faham, Islam tak ada apa istilahnya horoskop ni kena dengan horoskop yang lain. Apa pendapat Ustaz dalam hal ini, dalam masa seringkas ini Ustaz? Kita sedia maklum, percaya pada horoskop, zodiak ni semuanya percayaan yang khurafat. Tidak dibenarkan dalam Islam kerana dia tidak berdasarkan kepada realiti. Allah SWT tak meletakkan takdir seseorang, rezeki seseorang, nasib seseorang tu pada peredaran planet ke atau bintang ke. Ni kepercayaan orang dahulu yang sembah bintang, sembah bulan, sembah planet-planet tersebut. Jadi mereka percaya ini Tuhan. Kalau Tuhan tu berada kawasan sini, maka jodoh macam gitu, rezeki macam gini. Jadi kalau kita percaya sedemikian, kita ikut kepada kepercayaan yang syirik. Kerana itu haram dalam Islam untuk percaya horoskop dan zodiak. Jadi bila kita kata tak boleh percaya ni semua syirik, maka untuk kita meletakkan kepercayaan kita, jodoh kita atau rezeki kita kepada zodiak awak dan zodiak saya, matching lah, ataupun ini kena dengan tarikh sesuai untuk kita bertunang ke atau apa, itu semua adalah kepercayaan yang menyeleweng, yang khurafat, yang sepatutnya kita sebagai orang Islam kita elakkan, kita kembali pada Allah, kita doa pada Allah. InsyaAllah. Seterusnya Ustaz, kadang-kadang kita ni sampaikan nak pindah rumah pun kata ini ikut lawan arah matahari terbit begini, dah seiras atau seolah-olah kita dah terikut seperti ada adat Cina ikut feng shui. Ya. Jadi adakah Islam menggalakkan ini atau ada cara Islam sendiri untuk menyokong bagi yang mereka yang mungkin sihir banyak terpengaruh dalam urusan ni? Feng Shui ni kepercayaan orang Cina yang ada yang khurafat, yang ada berdasarkan kepada pengalaman mereka. Memang logik lah. Kalau awak tak nak matahari itu masuk rumah awak, maka awak jangan buka pintu tingkap menghadap timur atau barat, utara atau selatan. Jadi ini pun katanya Feng Shui. Tapi bila masuk kepercayaan, ini bawa good luck, bawa bad luck, ini adalah angin lah, apa, itu kita kena tinggalkan lah. Jadi bila kita nak pilih rumah tersebut itu, kita tolak tepi segala kepercayaan yang khurafat ini. Kita tidak kepada logik. Apa yang kita nak? Kalau kita nak tiap-tiap hari nak tengok matahari terbit dan matahari tenggelam, maka kita buatlah rumah atau membeli rumah yang menghadap timur barat. Kalau kita tak nak, kita ambil yang selatan barat. Kita tengok arah angin, mana satu angin masuk. Jadi yang logik lah maksudnya. Tinggi rendah ke apa tu pulang pada kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan sekian banyak pengusian daripada Ustaz ini meninggalkan sedikit pesanan kadang untuk bagi-bagi mereka yang berkenaan, dan mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, insyaAllah.